lagu Ida yang jatuh dan seorang maklumkan pada Syuting. Selepas Ida nyanyi ni boleh keluar untuk segmen pertama beliau. Nampak masih lagi beri arahan walaupun tengah bawa persembahan dah duduk jadi bos. Ida mana Ida? Buat standby kan Ida. Mana lagu burung kenek-kenek? Buku lagu mana? Di gelanggang ini kau diuji, berlakulah dengan sebaiknya. Ada mata melihatnya, ada pencatatnya usaha luka diri. Jati diri terdiri terpilih siapa yang mati, siapa yang kembali. Jati diri terdiri terpilih siapa yang mati, siapa yang kembali. Lagu ni tujukan pada Rosla Madun. Dia buat lagu rakyat dekat KL. Dia tak jemput kita, tapi kita tak nak pergi lah sebab musim jam ni kita tak nak pergi. Salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang saya muliakan. Terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini. Dan saya berterima kasih juga kepada saudara Man, sahabat lama saya. Pada malam ini suka saya memperkenalkan kesenian ini merupakan kesenian menorah, dipanggil kesenian menorah. Kesenian ini sudah berusia kira-kira 800 tahun. 800 tahun yang wujud di satu wilayah, sekarang terletak di sebelah selatan dan timur negara Thailand. Dulu merupakan kerajaan Melayu lama yang dipanggil Kerajaan Ligor. Itu kerajaan Melayu lama. Kesenian menorah kemudian berkembang juga ke wilayah-wilayah Kerajaan Ligor, termasuk negeri Kelantan, menjadi kesenian rakyat yang 90%
merupakan penggiat terdiri daripada orang-orang Melayu. Hanya sebahagian kecil yang terdiri daripada orang-orang Siam di negeri Kelantan terutamanya. Sidang hadirin, kesenian ini sangat luar biasa di negeri Kelantan apabila ia menjadi sebahagian daripada kehidupan kesenian. Akan tetapi lama-kelamaan semakin tidak popular lagi. Mulai tahun 2012 yang lepas, saya cuba menghidupkan balik kesenian ini dengan beberapa persiapan, dan bersyukur pada malam ini saudara Man, sahabat saya, bersama-sama menyokong untuk saya berada di sini. Untuk malam ini saya akan muncul lagi selepas persembahan saudara Man dan rakan-rakan. Jadi saya akan membaca 2 buah sajak. Kedua-dua sajak ini berkaitan dengan kesenian menora. Kostum yang saya pakai ini merupakan kostum yang digunakan oleh sama ada raja, ayanda ataupun putra raja. Pada malam ini dan sebelum ini, saya selalu mengambil peranan sebagai putra raja. Jadi saya baca sajak ini menggambarkan bagaimana saya turun ke anjung istana untuk bertemu dengan dayang-dayang, ataupun dalam kesenian menora dipanggil inang, dalam bahasa Siam disebut naang. Beta melangkah ke anjung seperti taman Indraloka, menanti jelma para inang bercahaya wajah di terang bulan. Angin pun berpuputan, sesekali seperti harum rambut singgah di alis dan pipi. Apakah terlalu beta memuja malam ini untuk berkasih? Andai dapat kurungi mata setiap kamu wahai jelita, akan kelak menyembunyikan senyuman. Susunlah langkahmu rupawan, beta faham akan pandangan. Terlena saat kerlipkan mata, terdiam seketika seluruh alam semesta. Telah terdengarlah gelang kakimu, dentingan detik memukau waktu, turun embun membasahkan malam, lepaskan selendang, rangkulkan keindahan. Terima kasih. Sajak yang kedua, setelah inang-inang datang, saya pun terpesona. Mungkin satu daripada mereka, lalu terdetaklah di hati dan sanubari mungkin rasa yang bernama cinta. Kuhantari jelitaku, ketika ku pindahkan setiap ulas rasa ke jari, mata dan lengkung alisku, tataplah serta leka bertafsir gerak hasrat. Kau seorang jelita, atur langkahmu di layar mimpiku. Aku melangkah ke panggung jelita, ditemani kartika-kartika yang bercahaya. Kau tahukah makna tari seorang lelaki? Andai berkata tak lagi akan terlerai pilihannya, kaulah permata
di taman pencarian. Jelita, dan kerana kau perempuan di jiwaku penuh dengan nyanyian. Kau pandanglah ke pucuk-pucuk awan, ke sayap jelingan atau lirik mataku. Sekali perempuan merendahkan tatapnya, telah terjawablah pertanyaanku yang membeku. Begitu berirama jelita paluan yang mengiringiku. Aku ingin larut dalam dakapan kasihmu. Seorang lelaki memerlukan kekuatan, dan kau adalah sebahagian dari jiwaku. Aku putra, lalu harus meyakini indahnya kehadiranmu di anjung penantianku. Malam kian temaram jelita, sementara sepi telah kian tumpah kemari. Angin dingin ingin sekali ku sentuhi sanggulmu. Jelita, marilah berpimpinan rasa, sebagaimana diilhamkan sekalian pujangga. Akan ku hantarmu jauh-jauh ke dalam hatiku. Terima kasih. Saya dah lama duduk KL. Saya kekak ni cakap orang Temulo. Kita jumpa orang kampung saya lah, Kelompeng Ko. Sila ke tengah Kelompeng, jangan malu sangat. Di sini. Sebab puisi lorat faham yang digabungkan dengan lagu puisi yang saya tulis. Kononnya saya nulis juga lah kononnya. Terimalah pesan Datuk Nenek. Alif mana Syuksan? Alif mana Alif? Alif mana Alif? Diorang ni kan training tak datang. Lepas tu main Swisam kat sini masa untuk Kelompeng. Mana dia? Alif, Swisam standby. Jadi saya tak nak salahkan siapa-siapa. Kan saya kata kalau latihan kena datang. Okey, kita akan nyanyi lagu dulu. Lepas tu kita akan Kelompeng nanti akan baca puisi. Sebenarnya kita nak tunjuk pada orang bagaimana kita buat latihan. Asyik diorang tengok yang dah perfect, dah lekap. Tapi sebenarnya dia memang tak lekap ni. Saya nak marah tapi saya cover. Kan, begitulah orang anak seni ni kan. Kadang-kadang di sebelah pantai dia bergaduh dengan bini dia, atas pantai dia senyum. Lepas tu dia, itulah tugas penghibur. Kan, tapi ni saya nak betul marah ni. Tadi lah Zah kejap lagi. Habis grup WhatsApp ni kan, cincai. Dah, standby. Bos marah ni tapi bos tahan. Tahan, sabar. Nanti kena jual. Sabar. Dah Dah Okey, saya akan mulakan dengan lagu Pesan Datuk Nenek. Slow je rentak. Masuk je. Sebenarnya tuan-tuan dah memalukan saya ni. Ya? Sajak dulu. Okey, minta maaf adik. Sajak dulu Kelompeng. Tengah Kelompeng. Sudi telah ambil mic. Sudi gaji buta. Hegeh-hegeh lagi. Bagi kat abang Kelompeng ni. Sebenarnya tuan-tuan catat ini teater ni. Teater sebenarnya. Kami tengah berlakon teater ni. Okey, saya mengarah Tuan Ahmad Nafsu. Kau baca mula-mula kena berlakon nak cover benda yang dah rosak. Dah standby pemuzik. Kena ni garang. Mengarah memang garang. Lepas tu tak kira. Kalau tak garang anak buah tak ikut Fauzanawi lagi garang. Kalau lambat macam ni kan, kau balik semua. Kau balik. Betul saya tak tipu Cikgu tipu betul Kalau cikgu tak garang anak buah, dia cepatlah buang masa kan. Okey. Saya serah kepada Kelompeng lantai rumah wan tak berpaku. Situlah sampai tua peninggalan gua, yang kayu elok kokoh dan gagah. Ada setengah makan tanah, palut laki air poh dan kesan cuaca yang nombang sini.
tangga kita warna air setembayan bekas nadah air hujan gunalah masuk debu kaki membilas kotor di celah jari sabitnya lantai tak berpaku rasau gelegor buat pada kayu hutan atasnya kaca simpoh pelepoh gerkah jalan disimpan elok teduhnya nyala ke dini hari alah jujur kau ini korang jangan lawan ya, balik-balik. Wawak galak. Alah jujur. Wawak hitam kan? Wawak baik. Aki awak pun baik. Alah jujur kau. Boleh gitu. Kita kena tepati masa. Angga-angga pengiam suara buat manggil balik ayam dari hati menabur remok lebih makan air sambil duduk terleku dibuka pintu kokoh buat nyambut kita sumpah semai dari batu boleh tak saya request Tok Janggut masih tak hafal sikit je saja. Sebenarnya Tok Janggut ni kan dulu dia adalah penyair kami, tapi sekarang dia masalah kesihatan. Tok Janggut di situ je, dia dah tak nampak. Jadi Tok Janggut baca sikit je. Dia ringi dengan bunyi tadi, bunyi Swiss sang. Dia bunyikan dulu sikit je. Tok Janggut nak dengar suara dia dah lama dah. Tok Janggut tak datang kelak. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan engkau derhaka, maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya.
satu tepukan untuk penyambut. Tidak ada masalah penglihatan, tapi semangatnya masih kental. Terima kasih kerana sudi datang. Saya serah kepada Salman lah, sebab dah bayar dia jadi MC. Kan dia tulis Hidayat, Presiden Kereta Rajuk. Cikgu Asmui di PMP walaupun berada kat belakang. Terima kasih Cikgu Asmui. Ada jantung rasa Cikgu Al-Hamadi. Abu Bakar, tidak lain tidak bukan cucu ayahanda Mak Kilau kita. Terima kasih Cikgu sudi datang. Dan tetamu-tamu yang kehormat yang lain lah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Jadi tanpa mendengarkan masa, kita nak teruskan je acara santai-santai kita pada malam ini. Dengan tidak lain tidak bukan, kita nak terus open mic lah kepada pembaca-pembaca. Boleh nak baca puisi insyaAllah. Kita teruskan acara puisi. Boleh. Nanti Cik Bakar uruskan ngabalan, mana tahu kau dia nak menyumbang. Duit ke tak apalah, kalau lagu tak nak. Semua duit Okey. Jadi kita teruskan dengan yang pertamanya. Kita nak jemput tidak lain tidak bukan Saudara AK Hidayat, Presiden Teater Rajuk, untuk menyampaikan persembahan beliau. Silakan. Sama-sama di malam ini, malam menora ya, bersama dengan Datuk Lim Switing yang kita tengah. Ya, kalau kita dengan menora dan kemudian bersama dengan pahlawan-pahlawan, kita tahu di Pahang ini pahlawan kental sekali dan ramai ya. Yang mana kita bersama-sama dulu dengan nenek moyang kita, bagaimana kita untuk bersama-sama berjuang mempertahankan negara atau negeri kita. Jadi pahlawan-pahlawan itu kita jangan lupa. Terutama sekali kita bawa di sini di Pahang ini, yang saya bawakan dan saya hasilkan sajak ini dah hasilnya dah 10-12 tahun ya, adalah pesan Bahaman yang saya tak pernah tinggalkan. Kemudian kita masuk yang lain. Dengarkan pesan Bahaman. Pintu istana jangan dipecah. Baju raja jangan dicari. Darah rakyat jangan ditumpah. Harta negeri jangan diusir. Kami pahlawan Pahang tetap tentang mereka yang ingin menjajah. Belebat telah dibuka, langkah telah diatur, kuda telah dipasang, sangga kita dudukan, tikam jika terpaksa, keris di langit belimbing bulu, diasah kemian tunggal, ising terselit di bawah lidah. Bersedia kita berundur. Berundur kita bukan berarti kita kalah. Berundur kita adalah maruah, supaya dapat dinilai oleh cucu cicit kita nanti akan perjuangan kita ini. Bersiap kita mudik ke Tembeling, ke Kuala Sat, ke Kampung Bantal, ke Terengganu, ke Kelantan, dan menyeberang ke Siak. Ingatlah orang-orang Melayu, ingatlah orang-orang Pahang, ingatlah orang-orang Melayu. Telah tiba kita, telah tiba kita pada satu musim yang lain, tak lagi di bambu nostalgia, jauh terkulit pilu dan tusukan.
tergoda mimpi dan orang dominan. Apalah tiba kita di pentas zaman yang berbeza, melempar pergi segala belenggu, memadam sekam amarah dan dendam. Tirai riwayat dalam ikat di sini kita harus berdiri di atas pasir yang lain, mencongak dengan sihir lebih tepat, merangka dengan rajah lebih bersilang, dengan landas baru dan teguh percaya, mengisi wawasan serta visi sebuah negara. Tetapi kita pada suatu tempoh yang menguji cinta dan setia seorang warga, mewarna bentuk dan teksa bangsa. Era emas 2020 meminta kecap yakin, menagih kentalnya usaha. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau ikutkan malam ni seperti yang kita maklumlah buat gini, kenalkan diri sikit betul lah. Ada mungkin ada yang tak kenal, pengarah baru datang. Tak kenal. Assalamualaikum. Saya Wan Zamzahidi. Saya dengar tadi ada pengarah kraftangan di sini. Arwah ayah saya orang kraftangan juga kat tengah ni. Saya ni bukanlah menganggotai mana-mana kumpulan, lebih bergerak di jalanan. Malam ni saya akan membaca satu puisi dari Profesor Dr. Lim Swee Tin yang berjudul Mencintai Tanah Ini. Siapakah berani merobek angin musim sentosa ini? Sayapnya menebar jauh hingga ke lereng bukit dan denai-denai desa. Siapakah berani memancung damai negeri bertuah ini dengan pedang terhunus dendam berpercikan silau kebencian? Sejarah Pertiwi masih cermat tersimpan dalam album purbanya ngilu hiris cengkam penjajah, berganti silih mencakar sukma ibunda. Hari ini pun terasa lagi akan pedih siatnya. Degup ingin anak-anak bangsa masih kental mengisi mimpi, membenteng tanah yang sesusuk ini dengan harga cinta tak tertawarkan, dengan anyam kasih tak tercelakan. Kemerdekaan yang kita genggam bukan kata hiasan, seperti kedaulatan bukan hanya seuntai slogan. Telah berjanji kita atas nama bumi pusaka, sepakat rela kita julang menjunjungnya ke puncak persada. Marilah, mari kita tentang perobek angin musim sentosa hingga luluh sayapnya melayang ke gurun-gurun yang saujana. Marilah, mari kita lestarikan limpah rahmat
bernafaskan kasih luhur dengan jiwa paling bening, tunduk dan syukur. Terima kasih. Terima kasih saudara Wan Zam Zahidi. Dan seterusnya kita nak jemput bekerja sekarang. Dia dah jarang berada di program-program seperti ini. Silakan cikgu, boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih kepada saudara Salman, pengacara majlis. Nama saya Tio Wei Sing, mantan guru bahasa Melayu, Munshi Dewan Bahasa, Munshi Dewan Sastra, dan Datuk Dr. Lim Swee Tin, pensyarah saya ketika saya belajar di UPM, Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Terimalah sajak daripada sajak Datuk Dr. Lim Swee Tin itu sendiri, sajak seorang bapa kepada anaknya pada hari ulang tahun kemerdekaan negara. Kena jalan malam. Kalau duduk setempat aku kena jalan aku malam. Anakku, inilah tanah air kita. 500 tahun terjajah lamanya. Dari Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, dan Inggris kembali. Betapa sengsara para nenek moyang yang mempertahankan, yang terkunci suara, terantai kaki kebebasannya. Menggeliat dalam payah, meronta dalam marah sebelum Ogos 31. Mentari kemerdekaan membawa sinar yang cerah. Tuan rumah pemain jangan lagi jauh. Turut bersama. Okay. Baiklah, dalam kiraan 3. Dalam kiraan 3 kita mohon untuk Encik Johari dan Encik Umar Rizal untuk menanggalkan, menyelak kain katanya. Menyelak kain tersebut. Okey, kita kira sama-sama boleh? Boleh. Alright. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, maka sempurnalah gimik pelancaran buku kumpulan puisi Gemulai daripada Profesor Datuk Dr. Lim Swee Tin. Diterbitkan oleh Universiti Malaysia. Alright, kita mohon untuk tanda tangan Kelab Syirik Mati Pasifik untuk kenang-kenangan. Terima kasih Datuk datangnya. Tanda tangan. Datuk tanda tangan, Riza tanda tangan, Cik Jo tanda tangan. Betul. Setuju dah saya kahwin dulu. Okey. Kami dekat belakang. Dia dengar je. Gatuk. Okey, dan pada malam ini juga kita ingin menganugerahkan tokoh Kelab Serindik Mati Tersepit, dan kita mohon untuk tokoh puisi Kelab Serindik Mati Tersepit, dan kita mohon kerjasama
komen untuk mengiringi Encik Rizal dan Encik Jo untuk menganugerahkan tanjak kepada tidak lain tidak bukan Tok Janggut, tokoh puisi Kelab Seridik Mati Tersepit pada malam ini. Terima kasih tidak teringga pada Tok Janggut yang sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini. Okey, tahniah kepada Tok Janggut, tokoh puisi Kelab Seridik Mati Tersepit, dan terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Muhammad Rizal dan Encik Johari atas pelancaran buku kumpulan puisi Gemulai daripada Profesor Datuk Dr. Lim Sweetin. Terima kasih Encik Johari dan Encik Rizal, dan saya akan serahkan mic ini kepada tidak lain tidak bukan kepada tokoh kita, tetamu yang sangat-sangat kami hargai kehadirannya pada malam ini. Tidak lain tidak bukan Profesor Datuk Dr. Lim Sweetin. Mic dia. Silakan Prof. Terima kasih kepada kedua-dua tokoh yang saya hormati. Tak pakai cermin terkenal. Dan puan-puan, saya deklamasikan beberapa saja dari kumpulan Gemulai. Kelautan yang kali pertama dipandangnya, lalu sangat teruja, dan dia bermain-main dengan ombak. Ketika ombak menderu datang, dia melompat ke atas batu. Ombak menderu lagi, dia melompat lagi ke atas batu. Gaya lompatannya menyerupai sebuah tarian. Lalu puteri ini kembali ke istana, meminta ayanda mencari ahli-ahli muzik untuk mengiringi gerak tarinya yang dilakukan tanpa sengaja di lautan. Puteri itu bernama Messi Mala. Dan sejak itulah kononnya tarian menora menjadi kesenian diraja, dan seterusnya keluar dari istana menjadi kesenian rakyat. Saya dah menghasilkan sebuah sajak yang berjudul Menyantunimu Putri. Konon genap usia memohon izin. Putri keluar istana meleraikan larangan. Di pantai Permai, putri dicumbu deru lautan
meluru ke ombak, menyisih di pesisiran. Konon lekanya mengalahkan camar yang terbang. Langit biru, samudra saujana, dan pawana menyisir. Putri bergilir ke gigi air, elak dan tampil. Lupa ia dahaga lapar, hanya ada uja dan debar. Santun putri meningkah rentak, bagai berakrab percikan dan ombak. Merekahkan senyum, memecahkan tawa, putri merasakan gerak bermakna. Kembali ke istana, mengumpulkan dayang, lihat liuku, inikah tari. Bersegera panggilkan sekalian penggendang, gubahkan nyanyian, wahai, mari bersama lengkapkan keasyikan. Sejak itu, tarian menora menjadi terkenal. Sidang hadirin, ada satu lagi cerita, tetapi ini cerita yang berkembang dari utara negara Thailand pada zaman lampau. Konon ada 7 orang putri turun dari kayangan, bermain-main di air terjun yang cantik dan indah. Akan 7 putri ini, yang paling bongsu itu mempunyai jari kaki yang menyerupai burung. Saling tak tumpah, cara berjalannya seperti burung. Dan putri ini dilihat oleh penduduk kampung secara mengintai-intai, dan mereka meniru gerak kakinya. Gerak kaki yang terhinjut-hinjut itu dengan ekornya lebih kurang begini. Lalu muncullah satu tarian yang dipanggil kemudiannya tarian menora. Sidang hadirin, sebuah sajak yang berjudul Persetiaan Kita. Persetiaan kita sebening belantara, dengan kehijauan meredupkan pandang. Aku memberi tariku sementara engkau menghulurkan nyanyianmu. Perkasihan kita seumpama sapa angin dan awan menyentuhi keningku. Bukankah kejernihan ini yang sering kuserahkan di malam-malam dahulu? Bulan membisikkan bahawa hanya kebaikan akan mewangikan penyatuan. Andai gelora dan keroh yang kau bawa lalu padamkan saja di dasar sukma. Aku tari, telah kusiapkan janji akan sentiasa mendatangkan sepekar rindu, harum perkasihan. Dan kau bayangkanlah cempaka yang tak pernah layu di genggaman. Itulah tari menora.